Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua bagaimana proses mentadbir harta pusaka. Apabila berlaku kematian, semua aset si mati secara automatik terbeku. Syarat utama bagi mencairkan semua aset milik si mati adalah dengan perlantikan pentadbir sebagai pengurus harta pusaka. Proses perlantikan pentadbir terbagi kepada dua kategori, iaitu kategori yang pertama, harta pusaka tanpa wasiat, dan kategori yang kedua adalah harta pusaka dengan wasiat. Harta pusaka tanpa wasiat, perlantikan pentadbir dilakukan melalui persetujuan bertulis daripada semua waris faraid yang berhak. Ia juga boleh melibatkan pendaftaran dua orang penjamin sebagai bon pentadbiran terhadap harta pusaka jika nilai harta yang ditinggalkan si mati adalah melebihi daripada ringgit Malaysia 5 juta. Perlantikan dilakukan sama ada di institusi berikut. Yang pertama, Amanah Raya Berhad. Apabila harta yang ditinggalkan oleh si mati adalah kurang daripada RM600,000 yang terdiri daripada harta alih sahaja. Yang kedua, melalui Pejabat Pusaka Kecil atau JKPTG. Apabila harta yang ditinggalkan oleh si mati kurang daripada ringgit Malaysia 2 juta yang terdiri daripada harta alih dan harta tak alih. Dan yang ketiga, iaitu melalui Mahkamah Tinggi Sivil. Apabila harta yang ditinggalkan adalah melebihi 5 juta ringgit dan terdiri daripada harta alih dan harta tak alih, atau si mati meninggalkan harta alih sahaja yang melebihi nilai RM600,000. Bagi harta pusaka dengan wasiat, perlantikan pentadbir iaitu wasi telah dilakukan oleh pemilik harta sendiri semasa masih hidup. Tidak perlu kepada persetujuan kepada semua waris faraid, begitu juga dua orang penjamin sebagai bon pentadbiran. Pentadbir yang dilantik boleh mendapatkan surat kuasa mentadbir terus di Mahkamah Tinggi Sivil dan tidak perlu bergantung kepada nilaian atau jenis harta. Rancang masa depan keluarga anda yang tersayang. Pastikan anda melantik pentadbir kepada harta anda melalui dokumen wasiat semasa anda masih lagi hidup. Semoga ilmu yang saya kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada diri anda dan keluarga. Dan jangan lupa untuk follow untuk dapatkan maklumat berkaitan perancangan harta pusaka dari masa ke semasa, dan jangan lupa untuk share post ini kepada keluarga, kawan-kawan agar kita sama-sama mendapat ilmu dapat memudahkan untuk kita menguruskan harta pusaka yang bakal diterima. Terima kasih.